Dalam banyak kes, remaja yang kelihatan degil sebenarnya sedang bergelut dengan konflik dalaman yang tidak difahami. Jiwa yang kosong, hati yang tidak tenang dan emosi yang tidak stabil akan mencari jalan keluar, sama ada melalui pemberontakan, ketagihan atau pengaruh luar yang merosakkan. Episod kita pada kali ini adalah salah satu masalah yang sering kami rawat dengan kaedah rawatan dan terapi Al-Quran, iaitu masalah remaja seperti anak degil, gejala sosial dan malas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, masalah remaja hari ini bukan lagi isu kecil yang boleh dipandang ringan. Ramai ibu bapa mula melihat perubahan pada anak remaja, daripada patuh menjadi melawan, daripada rajin menjadi malas, daripada terbuka menjadi tertutup. Anak mula meninggalkan tanggungjawab, terjebak dengan pergaulan yang meragukan dan hilang arah dalam pelajaran. Pada peringkat awal, ramai menganggap ini sekadar fasa usia atau pengaruh rakan sebaya. Namun apabila keadaan berlarutan, ia bukan lagi sekadar sikap tetapi petanda bahawa ada sesuatu yang sedang mengganggu keseimbangan dalaman anak. Dalam banyak kes, remaja yang kelihatan degil sebenarnya sedang bergelut dengan konflik dalaman yang tidak difahami. Jiwa yang kosong, hati yang tidak tenang dan emosi yang tidak stabil akan mencari jalan keluar, sama ada melalui pemberontakan, ketagihan atau pengaruh luar yang merosakkan. Apabila hal ini dibiarkan, ia mula menjejaskan hubungan dengan ibu bapa, prestasi akademik dan masa depannya. Lebih membimbangkan, perubahan ini boleh berlaku secara perlahan sehingga ibu bapa hanya menyedarinya apabila keadaan sudah jauh tersasar. Ramai ibu bapa telah mencuba pelbagai pendekatan, menasihat, menghukum, memberi ganjaran, malah menghantar anak ke pelbagai program. Tetapi perubahan yang diharapkan tidak berlaku atau hanya sementara. Ini kerana masalah yang sebenar tidak diatasi pada akarnya. Tanpa pemulihan jiwa dan pembinaan kekuatan dalaman, anak akan kembali kepada corak lama. Dalam banyak situasi, masa yang terlepas tidak dapat diganti dan kesannya berpanjangan sehingga dewasa. Rawatan dan terapi Al-Quran membantu memulihkan keseimbangan jiwa remaja, menenangkan emosi dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai asas kepada perubahan tingkah laku. Apabila hati menjadi lebih tenang, anak lebih mudah menerima nasihat dan kembali kepada disiplin yang betul. Namun perubahan ini memerlukan bimbingan dan penjagaan yang berterusan. Ibu bapa yang konsisten menjaga amalan dan persekitaran rohani anak biasanya melihat perubahan yang lebih stabil dan berpanjangan. Sesungguhnya masa remaja adalah tempoh yang paling kritikal dalam membentuk masa depan. Mengabaikan tanda-tanda awal hanya memberi ruang kepada masalah menjadi lebih besar. Bertindak awal adalah tanggungjawab, bukan pilihan. Usaha membina jiwa anak hari ini adalah pelaburan terbesar untuk kehidupan mereka pada masa akan datang. Hubungi kami hari ini bagi mendapatkan sesi rawatan untuk anak anda. Segala maklumat pesakit adalah dianggap sulit dan rahsia. Insya-Allah, Pusat Rawatan Al-Qayyum Cahaya Kesejahteraan Hidup